Tahniah! Kalau anda nampak simbol bintang berkilau-kilau dekat FB Pro anda, itu tandanya anda dah ketuk pintu rezeki. Selamat datang ke dunia monetisasi Facebook Stars. Dalam video kali ini, saya akan ajar anda A sampai Z cara guna Stars supaya anda boleh mula jana pendapatan betul-betul dari video dan live anda. Bukan lagi main-main, ini betul-betul boleh masuk poket. Jadi, apa benda sebenarnya Facebook Stars ni? Macam mana ia berfungsi? Senang je. Fikirkan Stars ni macam tepukan gemuruh digital daripada penonton anda. Bila mereka suka sangat dengan konten anda, mereka boleh hantar Stars sebagai tanda sokongan. Setiap satu bintang yang comel tu bernilai $0.01 Amerika. Ya, memang nampak sikit. Tapi jangan pandang rendah. Kalau dah 1,000 orang hantar, 10,000 orang hantar, nampak tak potensinya? Facebook akan kumpul semua bintang yang anda dapat setiap bulan dan bayar terus ke akaun bank anda. Konsep dia mudah. Lagi ramai penonton yang jatuh cinta dengan konten anda dan hantar bintang, lagi kembunglah akaun anda nanti. Kiranya ini cara peminat nak belanja kita Kopi Ais Digital. Baiklah, dah faham konsep? Sekarang jom kita masuk bab teknikal sikit. Tapi jangan risau, saya akan terangkan satu persatu. Macam mana nak aktifkan benda Allah ni? Pertama sekali, buka Facebook anda dan pergi ke Professional Dashboard. Ini macam bilik kawalan untuk semua kreator. Dalam tu, cari butang Monetization. Klik je, jangan takut. Nanti anda akan nampak beberapa pilihan dan salah satunya ialah Stars. Kalau anda layak, akan ada butang untuk Set Up atau Enable. Klik butang tu dan ikut je arahan yang diberikan. Biasanya Facebook akan minta anda isi maklumat pembayaran macam butiran akaun bank dan maklumat cukai. Pastikan isi betul-betul ya. Jangan tersalah nombor akaun pula. Nanti duit masuk akaun jiran sebelah. Bila dah aktif, apa nak buat? Inilah masanya untuk beraksi. Bila anda